الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويبسط صدري في عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya mengisi seluruh jawaban kelas Masjid Al-Rahman. Kepada muslim, sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama sekali berilah kita meletakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita dari sama-sama kita berkongsi pada malam ini syukur ke atas nikmat dan kesehatan dan seluruh nikmat yang kita terima daripada sekecil-kecil nikmat segala sebesar nikmat. Alhamdulillah. Jadi untuk malam ini saya nak ada tuan-tuan, selalu saya beritahu muka surat berapa hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala uji saya dengan lupa buku. Dah sekarang jalan jadi buku tak ada apa ni, buku cari tak jumpa. Tapi yang saya ingat saya kita masih lagi membicarakan tentang fadilat salawat. Jadi perlu kita buku surat apa cari tak jumpa. Maka yang besar 24 surat 24. Okey, alhamdulillah. Baris yang ke surat 25 ke? 24. 25 kan? Jadi sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam ini, saya baca, saya suruh anak saya snap apa yang saya buat tadi. Alhamdulillah. Saya kongsi balik sabda Nabi SAW yang saya telah bacakan pelajaran yang sebelum ini. Mungkin kita sama-sama telah lupa nak panaskan balik. Sabda Nabi SAW, al-bakhil berbuat al-baqiru idza dzikirtu. Pada dia doa ya dengan surah Al-Baqarah. Nah, saya silasnya. Saya silasnya pada aku saya ini masalahnya kita tak tahu. Yang penting sabda Nabi SAW yang sekiranya bermaksud yang dikatakan bakhil kedekut itu, aku bernama, aku disebut padanya dia wala yusalli alaihi, maka dia tidak berselawat kepada sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara kita pada malam ini sudah minta selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahsia kelebihan selawat itu, cek kita tanya pada diri kita, berapa kali dah kita selawat? Yang wajib sudah pasti kita telah laksanakan, bermula daripada solat subuh tadi. Rukun qauli ketika kita tahiyat. Apa tahiyat? Akhir. Berapa dah? Selawat itu yang wajibnya. Yang sunatnya berapa kali kita telah berselawat? Walaupun hari ini kita telah masuk ke yang ke-25 dah kelebihan. Sudah menjadi mainan lidah kita.
dalam nak mengenang betapa besarnya jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Betul tak betul tak betul? Kalau kita tengok disebutkan nama Nabi ke-25 di bab Rabi' fi fadilatus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat pada menceritakan tentang kelebihan, keuntungan bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini masuk yang ke-25. Datang orang yang salawat itu atas jalan surga, dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia. Meninggalkan apa? Daripada jalan surga. Jadi orang yang memperbanyakkan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala permudahkan jalannya menjadi ashabul yamin, orang-orang yang berada di pihak kanan ashabul yamin, orang yang menerima kitab amal di sebelah kanan. Mana dia dipermudahkan orang-orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, orang yang meninggalkan salawat, mana bila dah tinggal salawat, dia tak ingat dah pada Nabi. Senang ceritanya pada Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala palingkan, tak lupa jalan ke surga. Apabila tak lupa jalan ke surga, ke mana dia pergi? Ada transit ke tuan-tuan dan perempuan? Anak raja lagi orang orang baik. Senang ceritanya Allah Ta'ala. Itu satu kan. Ke-26, lepas daripada busuk majlis. Busuk majlis, silakan dengar. Busuk majlis. Lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap padanya zikrullah, iaitu mengingat Allah dan Rasulnya, sudah pastilah selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita cuba jauhkan sedaya upaya kita dalam perjalanan yang masa sebenarnya. Ma jalasa qaumun astandina majlisan lam yazkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim fihi illa kana alaihim tarratan wa in sya'a adzabahum wa in sya'a ghafara lahum. Apa dia maksudnya, teman? Dan tidak ada satu majlis yang berhimpun manusia di dalamnya, kemudian tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa duduk tak pada situ? Bisa duduk tak? Biasa maksudnya. Apa yang kita bualkan, apa yang kita lagunkan, apa yang kita sembangkan, berhimpun sama ada berdua, bertiga, berempat, berlima, beramai dalam satu majlis, tak disebut langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tak disebut langsung nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua tidak berlaku selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, melainkan terdapat di sana kekurangan dan kecacatan, ataupun disebut satu penyesalan ataupun satu dosa. Betul tak tuan-tuan? Ni malam ni tuan-tuan, agak-agak lah malaikat tidur mana? Malam ni malaikat tidur tak? Dengan tuan-tuan tertidur sudah. Malaikat tak tidur macam kita. Dia bukan spesies kita. Ni kita malam ni sebut apa tuan-tuan? Sebut sesuatu nak mengingatkan kita kepada Allah. Sebut sesuatu nak mengingatkan kita
kepada dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam bentuk di mana ada? Kecil kenapa? Simple ya. Depan tinggi, sandangan ini, sandangan nak, duk mengetek, duk ngopi, duk membek dinner. Selalu tadi utama. Cikgu Muhammad Terlepas. Tempat membek dinner kita tu, ada surau tak sana? Ada. Alhamdulillah. Harap-harap geng-geng kita saudara-saudara Muslim solat maghrib kan? Sebab saya lalu saya bangun sikit tadi harap ada surau di dalam. Sebelum main sembahyang berjemaah ni boleh bayar. Kalau berpuluh-puluh pun tak tahu pula. Berlama kata tuan. Islam tak melarang kita berniaga. Jangan sampai tinggal solat. Ada di luar? Saya boleh baca masuk kan? Dan tengok, tak berjawab. Kita dengan berjawab-jawab, aku semayang pula lah. Sampai hitam dia jadi, dia pun nak bayar, dia pun punya pasal. Macam tu lah, sekarang kan. Kita pun tengok dia lah. Dah. Kan kita nak pergi sekali kan tengok. Saya tak apa nak pandai main. Banyak kata, saya tak rasa saya tadi. Harap ada surau. Dia pun semayang. Sebelum main, sila kan, semayang lah. Kita nak ngopi lah. Ayolah nak pukul, apa-apa, nak loncat, nak apa, sila kan. Di majlis-majlis, tempat-tempat kita berhimpun, sama ada formal ataupun tidak, tak disebutkan nama Allah, zikrullah, tak berselawat kepada Nabi, ataupun tidak menyentuh isu-isu membangkitkan Nabi SAW, melainkan di sana ada satu kesalahan, faul ataupun dosa. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala mengazab golongan ini ataupun Allah Taala ampunkan golongan ini. Bukan kecil punya tentang itu. Betul tak? Tak kata mengaji ini, tak mengaji ini dosa tak. Tapi di mana kita di saat ini? Lapor tak lapor kita. Jadi kita kena berperanan. Orang yang tahu situ kena berperanan. Itu sebab tuan-tuan perempuan, majlis ini dah jadi satu trend dimulai oleh mantan MB Kelantan almarhum Tuan Guru Abdul Aziz. Sekarang semua majlis kerajaan dan sosial majlis kita majlis Islam yang kita handle dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan tasbih, Kisarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah. Ini tren yang baik. Tuan Guru dapat lah satu benda yang diasaskan tren yang baik. Sebab dalam kuliah saya sendiri pun tuan-tuan dengar, saya mengajar, belum tentu kadang-kadang lafaz kalimat saya terkeluar perkataan-perkataan yang mungkin kita maaf, kadang-kadang boleh membawa kepada dosa. Dosa saya yang kata. Jadi kita akhiri cover dengan kafaratul majlis. Apa tujuan? Ialah untuk menghapuskan dosa. Kita semua kod ada di pihak saya bercakap, buat tuan-tuan pula menerima percakapan saya. Ustaz ni kata orang, saya tak tahu reaksi tuan-tuan. Saya tak dengar suara hati tuan-tuan terhadap saya. Saya bercakap. Jadi kita semua, kalau boleh kita tutup dengan kafaratul majlis. Mana takfir, mana kita nak menghapuskan dosa kita dan nak menyucikan majlis kita ni. Kod-kod ada sebarang kemungkinan dosa dan apa-apa saja kesalahan yang telah kita lakukan. Betul tak tidak? Ini majlis sudah pasti dah, insya-Allah pun. Tak ada lah insya-Allah pun yang berlaku selepas. Tapi kalau di kedai kopi, di pejabat, di kedai makan, di restoran, di pasar malam, pasar hati, berikut rumah, terlepas tak kita benar. Kita ni kalau bak serembang gitu, Allah tak ingat apa-apa. Serembang melejak macam tak. Kecil besar semua dia boleh tempat. Kita ni selalu secukup. Kita ke dalam meeting, kecil dan besar, kadang-kadang ada 2-3 kita lantik penulis minit untuk sementara. Himpun-himpun ketiga-tiga pun kadang-kadang tersilap lagi. Berlakulah minit, dibentang minit.
ada juga kesilapan dalam tulisan, ada yang tertinggal. Malaikat Nawi Kalimantan itu Yaf'aluna ma ya'malu, sentiasa tulis apa yang kita kerjakan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita kena sering berada di tempat-tempat yang sentiasa disebut nama Allah, yang sentiasa disebut nama junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita ingat Allah, yang membawa kita ingat kepada Nabi SAW. Kita tahu dalam hadis Al-Quran. Baik. Jadi busuk majlis. Jadi busuk majlisnya macam mana? Majlis yang tidak elok, majlis yang cacat. Okey? Alhamdulillah. Ke-28, sebab bagi kemenangan hamba lalu atas siratul mustaqim. Untuk saya ada bahas juga. Bismillah. Minta maaf tuan-tuan. Sambil ni sambil tengok. Sebab payah ingat saya produk kitab ni hadis tadi. Tinggal 27 kenapa? 26 ke 27. Astagfirullahaladzim. Ke 27. Ingat kalau 27 dulu. Sebab bagi sempurna kalam. Allah, terima kasih Tuan Musi. Itu kita. Ke 27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan Alhamdulillah dan salawat atas Rasulullah. Saya sebut tadi di awal mukadimah tadi, syarat sah, syarat sah, rukun solat kita, rukun qauli, kalau tak ada salawat tak sempurna. Begitu juga tentang dalam doa, walaupun ianya bukan menjadi syarat untuk doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai hamba Allah, puji Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Betul doa dan adab kita ketika kita berdoa. Maknanya dia hampir boleh kita pelengkap kepada doa kita. Tuan-tuan, puji Allah, selawat kepada Nabi. Mana dia seiring. Dia seiring. Walaupun ia bukan syarat sah ataupun syarat diterima doa tersebut, tapi sebagai adab kita kepada Allah. Dan Allah sarankan tuan, Allah sarankan kita agar kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kaya sunnah waktu itu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Nampak tak? Ada saranan salawat itu wajib, ada saranan salawat itu sunat. Khatib sendiri kena baca salawat. Kalau dia tak baca salawat khatib, rukun qauli dah habis. Khutbah tak sah. Betul? Rukun salawat. Puji Allah, salawat pada Nabi rukun. Sembahyang pun rukun. Tak kira sembahyang itu wajib ataupun sembahyang itu sunat. Terima kasih Musi. Jadi kita doa dengan alhamdulillah saja. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Katakan apa betul nak baca doa dulu, silakan. Cuma tuan-tuan, kalau seorang Allah katakan kepada saya, di Pak sekolah, dia membuat beberapa komentar. Dia insan biasa, tapi dia kalau insan biasa, dia Nabi tapi tak pencet. Di Pak saya ada tegur beberapa imam, mungkin dia tegur secara segala, dia bukan saya sekolah imam sebentar, Allah semua. Kalau berlaku pada kita mengubah. Saya pun kadang-kadang jadi imam, betul? Ustaz kalau boleh, Ustaz perlu ingatkan juga agar lafaz-lafaz dan kita nak sebut. Contoh kita kata tahlil. Habis kita dapat tahlil saya ini, angkat mat. Saya overall, saya sebut, tak sentuh siapa-siapa. Kadang-kadang tak berbunyi lafaznya. Dengan ha, tidak ada bezanya. Harakatnya, panjang pendeknya.
Itu sebab betul saya sokong satu peraturan. Kadang-kadang kita nak menjadikan yang ada untuk mencukupkan jumlah. Lagi kan cukup jumlah kan? Contoh tadi 33 kali. Cukup tak cukup? Abang ni dah 33 cukup? Confirm? Adakah 33 itu diterima oleh Allah? Betul tak sebutan kita 33 kali subhanallah tadi? Betul tak alhamdulillah kita tadi 33 kali tadi? Betul tak sebutan kita tu? Tak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Contoh. Ataupun Allahu Akbar 33 kali tadi cukup? Cukup. 99 campur satu lagi 100 cukup? Betul kan tuan? Takut imam ayahanda kita yang cukup tadi kita tak cukup. Cukup tak tuan? Betul ni sampai-sampai kita bukan serius sangat. Ni teguran sambil menoyak, sambil telan menoyak. Kalau cukup, betul tak lafaz tersebut? Subhanallah, nombor lah tak panjang ni sagi, kita tak tahlil. Tahlil jenis tahlil Melayu ni tuan minta maaf. Saya bukan jenis orang kalau tahlil ya. Saya akan jual saja. Ada yang 30 kan, 30 ke 3 ada buat. Ada yang panjang 100. Yang pendek 30 pun. Dia macam-macam bentuk. Saya kadang-kadang saya pun duduk di bumi Syria itu macam-macam bentuk juga ada tahlil itu. Yang mana saya sesuai tak terima, saya terima, bukan saya nak tolak. Kadang-kadang saya rasa tak sesuai pada diri saya bentuk begitu. Walaupun dia ada nas. Saya tak fokus, saya nak lah kenapa nak zikir jangan berdirikan duduk goyang kelam punya masalah. Tapi saya punya ustaz. Kadang sampai menjuri sebagai macam saya kurang suka lah. Kita selalu macam menjurukan Allah yang bersifat peka. Minta maaf saya cakap. Saya bukan lagi dan saya tengok macam ada. Kita risau jumlah 100 cukup, tapi lafaznya lagi keluar. Betul tak tuan? Jadi adat bukanlah ibadat. Ini ditegur. Betul. Kok syekh kita Ustaz tengok imam tadi sebut nama imam tu. Dia tak boleh sebut hamba Allah tu pada mana. Tapi nanti saya di kuliah tersebut masjid tersebut akan tegur secara umum. Kadang-kadang macam-macam style. Sangat lalu lambat sangat tu, kadang-kadang makmum gaduh. Lambat sangat Pak Imam ni. Kami dah 5 kaki lah Pak Imam. Tapi dia tersebut Pak Imam kan maju Pak Imam kan apa jadi imam dah. Cepat sangat pun ada tentang begitu cepat sangat. Contoh kita nak besok. Saya nak tanya pengusi. Misalnya saya kita nak baca ni pengusi pun boleh baca dah. Saya boleh duduk di bawah dah tentang mu'alim dah. Okey, nak tanya pengusi. Besok kita baca surah sejarah dengan surah Insan. Pagi besok. Kadang ada, kadang tak ada. Kadang-kadang sekarang ni kita masuk agak awal. Kadang-kadang masuk agak lambat. Kalau dulu sampai 6.10, 6-8 minit, 6-7 minit masuk aku. Kadang-kadang dia nak gantoh juga tu, nak adakan juga surah Sajadah dan surah Insan sekali. Lampu syarat dia legak bukan. Wallah yastakbirun. Astagfirullahaladzim. Dia kata tak apa nak kemat. Kalau hari Jumaat ni tak baca surah Sajadah dan surah Insan. Saya kalau pergi saya tu tengok pada keadaan. Paling kurang pun baca surah Sajadah. Ataupun kalau tak dapat juga baca surah 40. Kalau dulu 6 lebih Sajadah pun tak sempat. Sebab kita ni kadang-kadang masih ada tugas walaupun dah kecil. Hantar anak hantar cucu ke sekolah, kita dah ada lagi nak tugas walaupun dah kecil. Jadi kena meraihkan antara satu sama. Itu maksud saya. Jadi kalau kita lafazkan sebut satu benda tu, biar dia betul. Ni Arab, tak Arab Jawa, tak Jawa Rawa, tak Jawa Banyak, tak Banyak. Bandelin, tak Bandelin, Kampat, tak Kampat. Ada orang Kampat ni. Kampat Indonesia. Macam-macam kita punya, dia lafaz tu jelas. Sonok dengar. Sederhana, jangan terlalu lambat, jangan terlalu laju. Sederhana. Baik. Itu saya kata tadi. Baik. Okey, kemudian ke-28. Okey. Sebab bagi kemenangan hamba dengan jalan sirat mustaqim. Siratul mustaqim. Sirat mustaqim ni tuan-tuan, Rasulullah Muhammad. Tuan-tuan, saya ada posisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sirat mustaqim ni
Asalnya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksud sirat ini ialah titian sirat yang wajib kita lalui ke semua untuk masuk surga. Ini sang ayat wajib kita percaya. Saya nak kongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situasi keadaan kita bagaimana nanti? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamurru awwalukum kalbarqi thumma kamarri rihi thumma kamarri tayri wa shadda ar-rijalu tajri bihim a'malahum wa nabiyuhum qa'imun 'ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jubul a'mal al-ibad hina yaji'u ar-rajulu fala yastatu illa habwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, situasi orang yang melintasi Siratul Mustaqim itu ada yang seperti kilat, sebatas kilat lajunya. Ada yang seperti lajunya tiupan angin. Ada yang seperti lajunya burung. Ada yang keadaan-keadaan lelaki-lelaki lalu mengikut amalan masing-masing. Yang mana Nabi sedang menunggu di pintu surga. Siapa dah? Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunggu kita. Jadi kalau kita selawat pada Nabi, senang tak senang ni nak lintah ni. Dikatakan ulama, rambut tajam tu seperti mata pedang, halusnya seperti rambut di potong hujung. Kita nak kabel car pun rasa nak bubuh jantung tuan-tuan. Pasal nak kabel car. Nak lagi dia duk kata ni ada satu jambatan yang dia punya cermin itu nampak bawah. Atas lagu tengok. Tak usah tengok bawah, tengok atas. Test tengok. Saya ni jadi orang yang takut gayat ini gayat. Gayat tak gayat pun naik juga kabel car tuan. Masa dia nak turun dia, lurus jatuh. Lepas naik tu kenyang helok kan. Try tengok. Di mana ada di Malaysia ni ada ke? Yang titian yang jenis Luxina pun nampak bawah tu. Ada. Try tengok. Boleh. Itu dia lebar luas dan kuat kukuh, tak jatuh. Cuma kita yang gaya. Ini minta maaf tuan-tuan. Bukan boleh diterai-terai. Ini akhirat lain macam tuan-tuan. Itu sebab kita kena banyak beramal selawat pada Nabi. Nabi dah tunggu kita dah. Kata kalau kita tak selawat, boleh jumpa nanti tak? Dia pergi tunggu siap. Sampai tahap ada yang merangkak tentang yang merangkak bila nak sampai. Orang yang merangkak ni silap-silap, dum ke bawah. Ada sirat. Titian sirat yang kita sebut tu tuan-tuan. Yang akan kita hadapi. Surga Allah mahal. Kesenang. Jangan berkira tuan-tuan. Cakap tangan siapa siap sini. Siap. Tu dia lagi hebat. Semua siap tak tahu. Kami masjid kami 2 siap. Masjid Sungai Tiram 3 siap. Siap ni pala besar tuan-tuan. Nak pula dipegang kunci. Dia tak buka tak masuk ke dah. Masa masjid pun ada satu pegang kunci tu. Jangan harap siap nak hantar minta maaf. Bila dia demam 3 kali, bayang luang juga. Takkan kita nak kejarkan itu tu. Nak dekat juga. Macam lagu bisa ke tempat menjamah tuan. Siap. Seorang lagi cuti tinggal seorang dia. Dia pegang kunci azan. Kalau sini azan di luar, kami azan di dalam di satu tempat. Dia pergi, kunci dia bawa, azan tak pakai mic. Mic yang tak ada suara. Dia kata, begini tak ada orang azan. Bila cuti dia, cakapnya siap ni kita minta maaf. Kalau siap. Jadi kerja kita nak kira sesuatu ni minta maaf. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu mencari peluang-peluang untuk mendapat pahala khasnya di masjid. Kita tengok ada apa-apa benda yang ni
dengan terus tembok terus pada siap apa ni tak buat kerja ke, kami dah bagi satu hati dah, berapa satu hati saya tak pada ni pantas tutup kok buku pun cuci tangan macam mana tu besar-besar cuci tangan lama-lama Mesir cuci tangan, lama Syria cuci tangan, kita tak apa-apa sendiri dia nak buat pun tak apa. Okay? Jangan kira sebab surga Allah mahal. Kita mencari usaha terus mencari kok di sana dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita masuk surga, kan dengan sebab amalan kita. Jadi amalan-amalan tersebut lah yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama, walaupun orang awam ataupun siapa memandang ianya remeh, kecil, hina, lantak dia. Kita lantak mana kata apa? Yang penting aku dengan Allah. Kadang-kadang orang yang sombong-sombong, yang bongkak-bongkak, cara nak mencuci diri dia, cuci tangan, cuci hati dia. Itulah ada sifat-sifat ujub, riya, sum'ah, takabur, aku cuci. Tapi ingat cuci waktu ni, cuci orang tak ada lah. Selesai. Tanah dah bersih ni tuan. Tanah dah berapa, kat tanahnya kotor. Tengok-tengok sikit, kita pun buat juga kan. Jadi konsekuensi itu masuk saya surga Allah Subhanahu wa taala amat. Jadi jangan sampai besok kita maka itu boleh tahan juga dengan menyesatnya. Kalau menyesat ni 6 jahanam terjun ke bawah, kita tak nak banyakkan. Itu di dunia selagi mana kita hidup, carilah amalan-amalan, banyaklah bersedekah dan berhad. Walaupun kita tak banyak, semampu kita bersedekah. Lebih makan alhamdulillah. Baik, habis. Ke-28 habis. Ke-29, sebab bagi berjumpa orang yang bersalawat atas Nabi SAW dengan Allah dan sanad yang hasan antara langit dan bumi. Ketika ke-30 sebab bagi berjumpa orang yang berselawat atas Nabi SAW. Faham tak tuan-tuan? Dengan Allah dan sanad yang hasan, sanad pujian dan yang hasan yang baik, pujian yang baik antara langit dan bumi. Tuan-tuan faham tak ayat ini? Apa yang dimasukkan di sini? Ada para sahabat dah. Faham tak maksud? Faham tak? Siapa yang dimasukkan di sini? Maknanya tuan, bukan kita saja selawat kepada dunia besar Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Allah dah dekat. Inna Allah, saya sebut tadi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bukan selawat, mana Allah memberi rahmat kepada dunia besar Nabi Muhammad SAW dan para malaikat. Maknanya tingginya martabat Nabi SAW di sudut makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat jumpa para malaikat yang tidak berdosa, yang tidak ada nafsu macam kita. Kita ni pertama-tama macam-macam nafsu, macam-macam keinginan, macam-macam gharizah, macam-macam syahwat ada. Makan, minum, tidur, main dan macam-macam lagi dekat dalam dosa. Yang nak jaga kita, nak kontrol kita, tak kala kita mati dalam kubur, ketika bangun daripada kubur di padang mahsyar, siapa akan kontrol kita? Jawab tuan. Siapa akan kontrol kita? Satu dia. Malaikat. Sana tak boleh sok-sok tuan. Dunia boleh macam-macam. Ada duit, ada kuasa, dia berkuasa. Betul? Dia ada pengaruh, dia berkuasa, dia boleh buat apa saja. Betul? Akhirat itu tak ada batas kasihan.
Manusia ni tuan-tuan, dia ada sifat simpati, walaupun bukan adik-beradik dia, sebab satu spesies, satu keturunan, jiwa lembut. Malaikat yang harapan cerah ya, mengikut dan suruh maaf. Tak kira siapa, level mana itu pun. Tengok Israel dapat berapa sangat nak tolong. Tapi ya Allah, dalam komen-komen tu, dalam keadaan terbakar hangus Israel ni, ada juga orang kita, mungkin dia bertopeng tu, nama-nama orang kita. Dia marah pula orang doa. Saya doa Allahumma alaihim, Allahumma alaihim, Allahumma alaihim. Teruskan ya Allah, jahannam kita mereka. Amin. Betul tak tanya ya? Alhamdulillah. Semua tentera kita kata lapor ni. Jahannam kita dulu Los Angeles. Ni mereka itu harap hancur terus. Bagaimana mereka berat bakar saudara kita tuan-tuan? Terimalah api dunia. Ini manusia yang paling tidak ada insani. Tak ada insani, binatangi lah. Haywani, binatang. Sampai orang-orang mereka, orang putih tu ni pun kutu. Menterus. Sampai budak-budak yang tak berdosa pun dia bunuh. Doktor-doktor bunuh. Memang dia nak bagi hancur terus. Nak bagi kosong terus punya rasa tu kepada manusia. Alih yang Allah Ta'ala kata. Tentera dia. Harapkan tentera manusia. Boleh tak itu? Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh lawan mereka tak boleh. Tak maaf saya cakap, pokok Yaman belum lagi sampai masa kata nak tunggu bila tunggu tentera haji je. Dan Allah Ta'ala turunkan tentera ini sebagai satu pukulan. Maksudnya satu sekelas tinggi, sebagai satu pukulan, satu perli daripada Allah kepada khasnya pada saudara-saudara mereka yang ada di sekitar. Apa dah tak boleh bagi tentera punya lain. Dah padam tu. Dah berubah tu kan. Mereka tengok lagi kelas ini Fazal. Pergi satu rehat sekejap. Dulu berjaga sekejap. Allah Akbar. Baiklah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik. Jangan lupa tuan-tuan. Kita ni tunggu apa? Mereka tunggu apa? Kita tunggu mati. Kita ni tak tunggu tahlil lagi kan? Tunggu tahlil. Tunggu apa pada jadi nak balik, tunggu balik pula. Tunggu makan nasi Omar, tunggu balik Omar. Mereka tunggu pada kan? Tunggu syahid. Kita duk hanyir sama. Tak ada datang hidup usuk. Mereka tak tahulah hidup usuk ada ataupun tiada lagi. Yang mereka tu dah lepas dah mati pasti. Dan kita tak tahu macam mana keadaan Allah Akbar. Bila dalam di atas nikmat keamanan untuk seketika ini. Baik. Ke-30, sebab bagi rahmat Allah bertambah-tambah kasih akan dia, dan menjadikan itu satu tempat daripada tambahan iman, kerana tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Kasih siapa? Kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri sebab bagi rahmat Allah, jadi Allah akan dirahmat dengan sebab kita selawat. Sebab makhluk yang terpuji dan Allah suruh kita selawat dan kita selawat. Tidak Allah berrahmat kepada orang yang berselawat. Allahumma amin. Dapat rahmat Allah, insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Tak perlu banyak. Ke-31 bagi berkat. Apa itu berkat? Barakatah. Kalau bunyinya BERKAT, berkat ataupun barakatun, berkat. Barakatun, barakat. Maknanya ziyadatul fil khair, mana tambahan kepada kebaikan. Apa yang disebut solat yang berkat? Karena solat kita solat yang sempurna, zahir dan batin. Masa yang berkat, masa yang kita laksanakan, yang kita habiskan kepada perkara-perkara yang manfaat akhirat dan dunia.
yang kita dapati dan kita dapat amalkan. Apa ni berkat? Harta ni berkat. Harta yang sentiasa kita keluarkan zakat, sentiasa kita sucikan, dan kita sentiasa bersedekah, dan kita sentiasa bersyukur. Keluarga ni berkat. Keluarga yang sakinah, yang tenang, tenteram, tak kelahi, tak daga, sehingga membawa kepada penceraian. Walaupun nikah lebih pada satu. Kalau orang salah, keluarga berkat. Lagi apa yang berkat? Apa yang berkat? Kereta yang berkat. Kereta yang kita boleh pandu kepada tempat-tempat yang berfaedah, tempat-tempat yang bermanfaat, sama ada dunia ataupun akhirat. Walaupun kereta kita nilai yang 5 juta, ada kita nilai 5 juta, lebih pada tu pada ini dah bawa di kasino. Kadang-kadang kereta potong saja umur ya. Orang tolak dalam pagu kan, tutup bawa ke kasino. Tak ada sikit. Tapi kereta yang mewah, yang cukup mahal, yang paling mahal di Manjung, dibawa ke mana? Bawa ke masjid pagi. Bukan nak tunjuk orang. Kereta tersebut yang mahal ini akan jadi saksi, ya Allah, kereta aku yang harga mahal ini ditonggak oleh Tuhan aku, bawa kepada masjid. Lagi apa berkat ni? Pakaian berkat. Pakaian yang kita bawa ke masjid. Ni tak, dibawa ke kenduri ya, di tempat yang juga. Bukan nak bawa main sembahyang. Main sembahyang bawa yang paling ceroi sekali. Kadang sedekah minyak wangi pun tak bawa. Dah setahun dah tak basuh. Tak apa, main masjid kita pakai yang mana ada je. Di tempat lain bukan main narang lagi. Apa lagi berkat? Handset yang berkat, pen yang berkat, buku yang berkat, apa lagi berkat? Semua berkat, itu masuk berkat. Mana ada? Orang lain tak ada. Agama kita ada berkat. Secret Allah lebih keberkatan, Allah Ta'ala tolong kita. Kita minta doa kepada Allah agar Allah Ta'ala berkatkan kita di semua sudut kita. Boleh kata Allah Ta'ala selalu jangan kemud. Orang selalu muda ni bukan kemud. Jangan kedekut, jangan bakhil. Hadis pertama saya baca tadi, Nabi anggap kita orang yang paling kedekut. Nah yang kita kata bukan ada boleh sahur habis. Dan seterusnya ke-32. Ini nak kena ambil cepat ni, saya ada tahlil ya. Kursi ni sikit lagi, berapa minit lagi kursi? Maka tentera yang kami besar lambat habis. Saya nak saya memang ramai sahabat tentera on time. Baru ni sikit lagi kursi ya. Baru ni tentera nak jumpa saya. Dia kata janji 9.30 Ustaz, saya tak mau jadi munafik. Dia kata, kejut saya. Saya excuse Ustaz, saya tak boleh awal, janji 9.30. Saya akan datang lebih sikit. Saya akan habaq saya Ustaz, takut jadi saya jadi munafik. Dah orang mungkin kita orang sikit dia kata. Tapi bulan ni panjang sikit bulan ni. Jadi betul. Samalah. To be continue lah. Bulan ni panjang sikit sebab saya akan buat hadis. Saya akan buat hadis. Dia akan menjadi punca sebab iman kita jadi kukuh dan apa nama ni dipanggil hebat iman kita sebab kita selawat. Kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kesimpulannya 1 minit, jadi saya harapkan kita semua, terutama saya sendiri yang bercakap isu ini, ayo kita sama-sama jangan lupa agar berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi rotib hadiah saya dah bagi dah kepada tuan-tuan dulu. Sekarang hadiah kita paling kurang orang paling malas tu kita pertama macam orang cakap ni, sehari mungkin ada 200 selawat slow and steady. Salawat pagi 10, salawat malam 10. Kalau ikut saya terima jasa salawat Ibrahimiyah. Ada ambil salawat yang pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup. Fatih malam, satu siang. 200 kali insya-Allah. Sambil mandi pun boleh, sambil menyangkui pun boleh. Nak motor boleh, nak kereta pun boleh. Dan yang di belakang tu juga sudahlah. Mana-mana pun boleh. Nak tak nak saya, tapi yang lebih baik dalam Allah siap berwudu menghadap kiblat. Kalau tak boleh, itulah di mana saja tempatnya sesuai dengan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana cukup berjasa kepada kita, lebih katakan lebih berjasa lebih pada ibu bapa kita. Nanti insya-Allah akan sambung dalam ini. Tetap menonton saya akan bagi bicara tak kami nak catat kita ini. Tak apa malam ni agak macam malam dah buku tinggal.
kita pun jenis orang cantik ilmu ni macam itulah. Saya topik, saya nukil beberapa hadis kan. Saya pun tak ingat lah apa yang saya tulis tu kan, kerana ingat semua. Kita bukan Imam Syafi'i, bukan tak tahu kerekat kan. Saya berpandukan kepada risetnya anak saya, Ustaz Allah Alam, tak kurang maaf kalau ada kekurangan terkasar bahasa. Semualah pembinaan, kebutuhan kita masing-masing berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita bertanya terbaik, ayo sama-sama kita tangguhkan proses yang seadanya. Kita baca syafaat majlis dan semoga Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lakhusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله عليه وسلم.